baca Quran is a very good training untuk sistem otak. Noktah. Dan kena baca hari-hari. Siapa baca hari-hari? Angkat tangan. Sistem otak kita ni, Allah cipta dia ni, dia ada neurotransmitter, dia ada sel. So bila kita guna dia punya sel, dia punya saraf ni, dia akan lebih membentuk berbanding dengan otak yang dia tidak guna. Dia just diam je. Kalau otak tu dia workout kan, dia tak akan nyanyuk. Allah dah cipta otak ni dia tak akan nyanyuk sampai mati. That's why saya cakap training yang bagus, yang saya rasa logik je, daripada kau nak pergi buat sudoku ke, kau nak pergi buat kira-kira matematik ke, Mat Saleh, sebab dia tak mengaji Quran. Dia orang buat apa tahu? Yes. Dia play puzzle. So saya cakap Quran ni dia macam puzzle dari kat situ. Because when you mengaji, bila saya menghayati, saya rasa macam bila saya mengaji tu saya rasa, because saya mu'alaf, okay, so bila saya mengaji saya rasa macam pada awal ni saya rasa sukar untuk macam nak connect baris atas, baris bawah, lepas tu nak ingat dia punya tanda berhenti and all this. Sebab Quran dia sangat unik. Dia bukan macam kita baca Rumi, macam baca English. Dia bukan macam bahasa Cina, satu karakter. No. That's why Allah create Quran, dia ada mukjizat dah dekat situ. Dia banyak benda. That means you punya otak ni dah kena tengok dah huruf depan. Faham tak maksudnya? Because that's why dia connected macam tu. So saya nampak di situ ada the mukjizat di situ. Dia is a very good training for your brain. Because you akan you kena tangkas dekat situ. But you start training. Awal-awal rasa susah kan, fisio, sakitnya. But you keep going. You akan dapat jalan keluar. That's why kenapa dalam Islam dia recommend sabar, istiqomah. Sabar, istiqomah. You got to repetitive. Islam is a repetitive. Solat kena repeat. Ini kena repeat. Everything you got to repeat. That is how the body works. Apa yang anda repeat, itu hasil dia. Apa yang kau makan repeat, itu hasil dia. Apa amalan kau repeat, itu hasil dia. That's how the body works. Itu badan berfungsi. Allah cipta. Kenapa Allah buat macam tu? So you kena figure out balik. Kenapa Allah cipta badan kena buat amalan? Why such thing happen? Bila anda buat macam tu, baru anda akan rasa, ya Allah, aku rasa bahagialah. Baru kita akan rasa tak anxiety, bahagia. Faham tak? Ada soalan?